Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Pagi dan sambil kita makan breakfast pada pagi Sabtu ni Apa kita nak cerita? Pemilihan PKR. Pemilihan PKR ni dah dandil dah. So kita dah tahu dah keputusan Presiden PKR, Perdana Menteri lah menang, tak ada orang cabar. Itu telah dijangka. Dan timbalan Presiden PKR pun kita pun dah tahu siapa menang. So, tak apalah Rafizi masuk bertanding. Macam saya kata, lawan tetap lawan. Manalah tahu Rafizi tapi Saifuddin lah. Kalau Saifuddin, saya suruh awak bertanding, lawan tetap lawan, awak menakut. Lepas tu terus angkat bendera putih. Macam mana ni Din? Tak apalah Din, teruskan aje lah. Itulah. Kita cerita pasal benda ni sebab PKR ini parti Perdana Menteri, parti dalam kerajaan, tuan-tuan. Nombor satu, siapa yang menang pemilihan parti dalam politik Malaysia ni, kita based on party system. Parti tunjang utama dalam pakatan parti kerajaan ini, siapa yang menang dalam parti itu akan menjadi Perdana Menteri. Yang bayar gaji, allowance Perdana Menteri dan Menteri ini semua kita. Dan bukan itu saja, we have to care about this thing sebab mereka ini yang akan menentukan dasar kepada rakyat, yang menentukan dasar pencukaian, nak collect duit kita, kurangkan subsidi ke apa yang affect kita punya kehidupan ini mereka inilah, dah lah kita bayar gaji, mereka pula tentukan duit kita untuk dibelanjakan untuk apa. So siapa yang kata oh tak payah cerita lah pasal pemilihan PKR ini, kau bukan ahli parti, ini orang yang dungu dan bangang tuan-tuan. Sebab dia kata kalau nak komen pasal benda ini kena jadi ahli parti dulu. Kita yang bayar gaji mereka ini dan mereka menentukan duit kita itu pergi mana. Kamu tak nak komen, itu kamu punya pasal, kamu jadi bangang sorang-sorang lah. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan, saya tengok pemilihan PKR kali ini meriah. Sebab ini parti Perdana Menteri. Dia macam pemilihan UMNO dulu. Sebab UMNO dulu adalah parti Perdana Menteri, parti kerajaan. So semua orang ulas, semua orang minat. Dan dulu saya ingat siapa yang masuk UMNO ni, orang masuk UMNO pasal 3 sebab pada saya dulu. Nombor satu pasal perjuangan lah, Abata lah, agama, bangsa dan tanah air. Macam kenapa saya daripada keluarga UMNO dulu, kenapa saya berjuang dalam UMNO, pasal sebab nombor satu ini. Dan orang lain saya tak tahu, mungkin sebab kedua, iaitu mereka bercita-cita untuk dapat kuasa jadi Perdana Menteri. Dulu siapa yang nak jadi Perdana Menteri, mereka masuk UMNO. Walaupun mereka sebenarnya tak ada semangat Melayu pun, tapi sebab mereka nak kuasa, nak jadi PM, masuklah UMNO. Ada juga orang macam ni. Yang nombor tiga, yang orang cek makan ni, nak projek, nak jawatan ke apa, masuklah parti Perdana Menteri. Dulu UMNO lah. Ada juga orang macam ni. So yang jenis macam-macam ini dia ikut lah. Dia tak kisah sangat pasal perjuangan. Yang jenis nombor tiga ni, AMDAP pun AMDAP lah, DAP pun DAP lah, janji boleh cari makan. Ini geng cari makan, tuan-tuan. So sekarang dua faktor yang ada kenapa orang minat dengan UMNO dulu, sekarang ni dah ada dalam PKR, telah beralih pada PKR. Sekarang ni kalau kamu nak jadi Perdana Menteri, saya tak rasa orang pergi nak masuk UMNO. Sekarang ni kalau nak jadi Perdana Menteri, kamu masuk PKR lah. Sebab parti tunjang dalam kerajaan sekarang ni adalah PKR, bukan UMNO. UMNO ni hierarki dia dah dalam nombor berapa ni? Mula-mula DAP tu yang dominan dalam itu. Nombor dua PKR. Walaupun PKR Perdana Menteri, tapi akar umbi yang dominan dalam PHBN ini adalah penyokong-penyokong DAP bukan penyokong orang-orang Melayu ke, tidak dominan dalam akar umbi PHBN ini. Penyokong DAP yang ramai dalam itu. So mereka menentukan Perdana Menteri. Lepas itu parti-parti lebih senior dalam UMNO dalam PH ni, dalam PHBN, Amanah dan sebagainya. So kalau ada orang UMNO bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, saya tak rasa cita-cita awak itu realistik. Sebab I don't think PHBN akan bagi UMNO jadi Perdana Menteri sebab DAP berkuasa. Do you think DAP akan bagi UMNO jadi Perdana Menteri? Lepas itu saya tak rasa begitu. Mereka akan bagi PKR. Kalau PKR dah tak boleh sangat, mereka akan bagi Amanah sebelum dia bagi pada UMNO. So jangan delusional lah. Dan saya ingat kalau UMNO nak jadi dominan semula, UMNO ni dominan dalam satu pakatan parti-parti Melayu. Sebab base dia adalah Melayu. Bila base dia orang Melayu, Islam, dan UMNO ini boleh jadi abang besar dalam
komponen ini ya. So dia boleh jadi Perdana Menteri balik. Tapi kalau base-nya tu DAP yang dominan dekat situ, orang yang dominan dalam PHBN ni takkan bagi kamu jadi Perdana Menteri ya. Unless kalau kamu betul-betul nak jadi puppet dia lah. Saya pun tak tahulah itu. So sebab itu pada saya, kalau UMNO nak kembali jadi parti tunjang kerajaan, saya tak nampak dia boleh jadi balik parti tunjang kerajaan dalam PHBN. Tapi enough about UMNO sebab dia dalam kerajaan ini dia bukan lagi parti tunjang. So kita nak bincang pasal parti tunjang yang menentukan dasar dalam kerajaan untuk membelanja duit kita ni, iaitu PKR sekarang ni ya. So itulah saya nak sebut sikit. Dan dalam ulasan lain nanti tengoklah tengah hari ke apa, lepas makan ke atau esok ke, saya akan bincang pasal PRN. So sekian tuan-tuan, dan kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri, PMX, tahniahlah Presiden PKR menang tanpa bertanding ya. Nurul Izzah, tahniah awal lah, awak menang timbalan Presiden PKR. Kalau saya silap ke, awak tak ada rezeki ke, kebarangkaliannya taklah kot, awak kebarangkaliannya awak menang lah. Kepada Rafizi, walaupun awak tahu kebarangkaliannya awak kalah, tapi tahniah jugalah sebab berani juga. Kepada Saifuddin, Din kau ni